Apalah bodoh sangat nih veteran-veteran UMNO nih. Saya nak tanya, veteran-veteran UMNO jangan bodohkan diri. Dah pernah jadi ahli parlimen, dah pernah jadi menteri. Orang UMNO dengar nih. Veteran-veteran UMNO jangan bodohkan diri, tahu. Surat permohonan untuk peletakan jawatan dihantar kepada Perdana Menteri. Bolehkah perkara-perkara ini boleh dibuatkan permainan? Bolehkah surat-surat ini seolah-olah kita ingat surat main-main? Apa bangang sangat? Pakai otak lah, pakai otak. Kalau orang dah surat, dah hantar dekat Perdana Menteri, surat peletakan jawatan itu surat betul lah. Takkanlah nak minta pujuk lagi. Lain lah kalau Perdana Menteri kata, okey, kau jangan ni. Itu Perdana Menteri nak pujuk, dia punya pasal lah. Tapi itu adalah benda yang betul. Sah tau, sah. Mana otak? Ini sibuk aja dengan orang. Tak perlu dipujuk lah Rafizi itu. Siapa dia yang pujuk Rafizi, aku pun tak tahu. Rafizi tak payah minta dipujuk. Teruskanlah Anwar Ibrahim. On aja. Resign dah. Dah hantar surat Nik Nazmi pun sama. Ini nak pergi cerita pula. Seolah-olah Rafizi Ramli dia mengikutkan kenyataan yang macam Nazri Aziz kata. Nazri Aziz kata, cerita Rafizi panjang dia kata. Nak minta Anwar Ibrahim supaya seolah-olah nak minta pujuk. Rafizi Ramli buat kenyataan panjang-panjang itu penerangan dia. Seluruh rakyat Malaysia ni faham apa maksud Rafizi. Penerangan dia dalam isu dia. Tapi kamu orang kata supaya seolah-olah supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim minta dipujuk oleh Anwar Ibrahim. Kalau dah minta pujuk, kenapa hantar surat? Ini surat bukan main-main. Kalau dah hantar surat, itu bermaksud itu dah betul. Apa bodoh sangat? Tak mau lagi saya pakai kenyataan kurang cerdik tau. Sebab mereka ni pemimpin, veteran UMNO, dah pernah jadi menteri. Kamu orang jangan bermain politik yang zaman purba dulu dengan seorang anak-anak muda ni. Seorang ni dah beza politik seorang dengan kamu orang tu. Lepas tu yang lawak lah. Dia cakap beri satu contoh khusus dalam takbir urus dan keadilan ekonomi. Ya, bangangnya. Puat ni dia nak minta. Menteri Ekonomi, saya nak beritahu dekat Fuad, kalau kau tak tahu spesifik yang dibuat oleh Menteri Ekonomi, macam ini punya level punya Fuad, memang bangang lah. Takkanlah saya nak terang ke dekat Fuad, apa dia tugas Menteri Ekonomi. Nampak betul lah. Bila sebut ekonomi, Fuad fikir, Rafizi semuanya yang nak betulkan ekonomi ini. Antara yang Rafizi sebut berkenaan dengan pendidikan baru-baru ini dalam dia punya tu, patut bacalah. Itulah antaranya yang Rafizi dah buat. Keadilan ekonomi dan sebagainya. Pendidikan ini. Lepas tu benda-benda lain. Apa buat ni? Rafizi Ramli ni adalah seorang ahli politik yang berani mengambil satu tindakan yang tidak popular, tetapi jangka panjang untuk negara. Dia ada plan. Cuma waktu dia yang terhad, masa dia menjadi menteri yang tidak mencukupi kerana kapasiti dia dalam parti sudah ditolak. Dia letak jawatan. Bukan macam Puat sibuk berebut jawatan. Ada 20 tahun Puat punya tinggal daripada idea Rafizi. Patutlah negara ni tak maju-maju orang macam Puat ni perosak dia. Kalau nak fikir, nak tengok letak Puat dengan Rafizi, punya idea, punya kebolehan, Puat ni macam langit dengan bumi dengan Rafizi ni. Tak ada apa-apa. Berpuluh tahun kau tengok Puat dalam politik. Apa Puat bawa dalam politik negara ni? Selain kenyangkan perut dia. Itulah. Cuba bagi tahu dekat saya, beri tahu contoh khusus. Puat nak minta contoh khusus Rafizi Ramli 2 tahun jadi menteri. Saya nak tanya, berpuluh tahun Puat duduk dalam kerajaan, apa dia contoh khusus yang kita boleh bagi, yang Puat boleh bagi dekat negara Malaysia ni? Apa dia?
Apa dia jasa Fuad kepada seluruh negara ni? Apalagi melibatkan Sabah dan Sarawak. Apa dia? Tak ada. Elek, kosong. Payahlah nak cakap. Saya ingat Fuad pun pijak Sabah Sarawak pun tidak. Nak cerita lagi. Ini veteran-veteran UMNO ni tai kucing semualah bercakap. Tak payahlah Fuad berpolitik lagi. Kami anak muda ni lah. Biarlah ada anak muda UMNO tu yang berpolitik. Kamu tu dah tua lah. Dah tak, otak kamu dah tak betul lah. Orang politik sekarang ni dah lain lah. Zaman kami berpolitik dah tak sama dengan zaman kau dah Fuad. Pergi lah. Dah tak ni dah. Tak relevan dah politik dia. Buat menyemak politik Malaysia je. Cara politik dia masih lama lagi. Mana nak? Bagi ruang kami anak-anak muda ni. Anak-anak muda UMNO tu. Geng-geng Akmal Saleh tu ke berpolitik. Engkau dah tak guna dah. Politik masih lagi perkauman yang kamu nak buat. Mana naknya? Jangan bangga sangat dulu dekat Johor. Kamu orang jadi jadi apa kerajaan dekat Johor. Orang Johor ni dia ubah dia punya channel nanti habis. Buat dekat Johor nanti berubah. UMNO dah tak jadi kerajaan dah. Dulu boleh lah. Dekat UMNO, dekat Johor tu UMNO kuat. Pasal apa orang kata UMNO lahir daripada Johor. Tapi anak-anak muda Johor sekarang ni dah tak fikir macam tu. Mereka dah tahu dah. Daripada aku sokong UMNO ni pun kaki songlap aja. Dia pergi sokong lain nanti. Boleh je. Orang dah tak fikir dah. Ada anak muda Melayu kat Johor sekarang dia dah tak fikir dia. UMNO ni, tonggak ni apa UMNO tu daripada Johor ni. Tinggal Melayu-Melayu tua je yang lagi mikirkan benda ni. Anak-anak muda Melayu kat Johor ni saya dah tahu dah mentaliti mereka. Mereka dah nak maju dah. Mereka dah dekat Singapura dah. Cerita UMNO tu hanya untuk mengayakan pemimpin UMNO tu. Mereka pun dah tak mau dah. Mereka yang kaya aku kerja setengah mati dia kata. Budak-budak Johor terpaksa pergi kerja kat Singapura. Orang UMNO kaya-kaya. Pemimpin UMNO yang kaya-kaya. Elit-elit politik UMNO yang kaya. Rakyatnya, penyokong dia. Baik, dia orang pergi sokong orang lain dah. Anak muda kan kat Johor dah tak mau dah UMNO ni. Tak jaya tengok dah. Jadi itu sajalah. Saya nak kritik Fuad ni. Tak habis-habis dia bermasalah, menyusahkan orang lain. Tengok dia orang sibuk aja dengan parti orang lain. Saya pemilihan UMNO tu saya diam je. Lantak kau orang. Kau nak buang orang ke? Kau nak pecat orang ke? Kau nak buat apa? Tak ada saya. Tak ambil tahu. Pemilihan kau. Tapi mana pernah orang-orang UMNO ni letak jawatan. Nampak sangat pemimpin UMNO banyak yang gila. Gila duit juga. Gila jawatan. Itu saja. Cukup 20 lebih minit. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.